Ni, awak nampak tak ni? Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Jemput duduk. Nak interview kan? Betul. Nama saya Syafiqah. Ada mohon jawatan manager dekat sini. Okey. Berapa tahun pengalaman dah? Saya tak pernah ada pengalaman lagi. Tak ada? Sebab saya fresh grad. Oh, fresh grad. Saya baru je habis degree hari tu. Umur saya 24 tahun. Oh, tak ada pengalaman lagi Belum lagi ada pengalaman. Ni first company yang saya datang interview. Saya harap saya dapat timba pengalaman kerja kat sini. Macam nak timba pengalaman? Kat sini ada gayung je. Gayung tak bersambut, cinta pun telah pupus. Sebab saya masih baru, masih muda. Umur saya pun baru 24 tahun. Baru je habis degree hari tu. Saya percaya dengan semangat dan keyakinan saya akan dapat bantu company ni untuk capai misi dan visi. Okey ya, Syafiqah. Saya beritahulah kita dekat sini ambil pekerja yang berpengalaman je. Paling-paling pun wajib pengalaman 20 tahun ke atas. Oh, wajib. Tapi kenapa dekat description iklan tu saya nampak untuk fresh grad pun boleh apply? Betul. Fresh grad memang boleh apply. Tapi apply je lah. Belum tentu kita ambil pekerja. Oh, boleh macam tu? Macam tu. Jadi, jawatan yang awak apply ni, kita nak orang yang berpengalaman paling-paling 20 tahun macam tu. Kalau macam saya senior manager, pengalaman dalam 30 tahun. Serius lah? Miss saya tengok macam muda je. Umur Miss berapa? Umur saya? Umur saya 24 tahun juga. 24 tahun macam saya? Habis tu macam mana Miss boleh kerja sini? Macam mana Miss dapat? Itulah awak tak tahu Syafiqah. Hari-hari tidur sekarang. Ni, awak nampak tak ni? Apa tu? USB ke? Saya pakai charger lama tu Miss. Tu yang slow sikit saja info saya. Yelah, USB ni fast charging. Tu senang dapat kerja kat sini. Lagipun pengalaman yang saya cakap 30 tahun tadi tu sebab campur dengan pengalaman bekerja kawan ayah saya. Kawan ayah Miss? Siapa? CEO company ni. Maksudnya yang Miss tunjuk tu kabel lah. Kerja sini pakai kabel. Nak buat macam mana? Hidup ni keras, Wak.